الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم يوقظ بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله شو فقول له قولا أقول له الله شوف أستغفر sorry فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم. Terima kasih teguran tadi. Serahkan berkati balik. Sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Alhamdulillah. Apa tu biasalah kesilapan sikit-sikit tu. Gecoh re goyak. Okey. Ya, terima kasih Su di atas alunan ayat suci sebentar tadi. Ya, alhamdulillah. Dan insya-Allah ya kita akan terus kepada slot seterusnya pagi ni iaitu slot tadabbur. Sahabat pagi ni kita akan berkongsi yang akan berkongsi tadabbur bersama kita pagi ni adalah Datuk Pengerusi kita Datuk Adnan Haji Hashim yang akan mentadabbur ayat-ayat 38 hingga 44 daripada surah Taha yang kita alunkan sebentar tadi. Ya, untuk makluman ya, Datuk sebenarnya menggantikan tempat Dr. Norani Rejab yang tidak dapat bersama kita semua kerana beliau ke London yang menghantar anaknya yang bertugas di sana. Nampak Datuk pun dah share screen. Jadi tanpa melengahkan masa ya Datuk, diserahkan kepada Datuk untuk seterusnya. Mohon persilakan Datuk. Terima kasih Kati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam program munajat Persatuan Mengaji Negeri Kelantan. Dan saya pada pagi ini bertugas untuk menyampaikan tadabbur sebagaimana dinyatakan oleh Kati tadi. Terima kasih banyak pada Kati. Terima kasih banyak pada yang membaca zikir pada pagi ini. Saya tak sempat sebabkan subuh lambat sekarang, lambat habis.
So terima kasih banyak pada Puan Zuhasnah di atas bacaan yang baik tadi. Alhamdulillah. Sama-samalah kita merapatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah SWT dengan keizinannya yang terus memberi kita sihat walafiat, dan pada pagi ini kita berada bersama-sama Al-Quran Karim. Bukan setakat nak baca, tapi kita nak faham, dan fahaman kita yang kita dapat pada pagi ini kita berniat untuk amalkan pada keseluruhan hidup kita, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita doakan agar Allah menerima kerja buat kita ni sebagai satu ibadah. Sama-sama juga kita titipkan selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli-ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pagi ini saya akan mentadabur surah Toha, dan sebagaimana nyatakan adalah pada ayat 38 hingga 44. Sebelum ni kita dah dengar tadabur daripada sahabat-sahabat kita yang lain sehingga ayat 37. Semalam Cikgu Tini menyampaikan sehingga ayat 37 semalam. Dan saya akan meneruskan pada ayat 38 hingga 44. So, sebagaimana telah dibagi tahu, surah Taha adalah surah ke-20 dan mempunyai 135 ayat, merupakan surah Makkiyah, kecuali kalau ikut yang saya rekod ni adalah ayat 130 hingga 131 diturunkan di Madinah. Oleh macam mana pun, surah Taha adalah surah tarbiyah pemimpin dan saf. Ia menggabungkan akidah, ibadah, iaitu solat dan zikir, manhaj dakwah, pengurusan konflik, dan pemulihan saf selepas fitnah. So, kita bawa dalam seminar ummah yang kita perjuangkan sekarang, ia memberi kerangka pemimpin dibina dengan wahyu. Gerak kerja berasaskan solat dan saf dipelihara dari fitnah syaitan serta fitnah dunia ataupun fitnah manusia. So, kepada ayat 38 hingga 44, Allah sebenarnya nak menceritakan Allah menjaga para pejuangnya sejak awal, walaupun melalui tangan musuh. Membina mereka dengan ujian yang berlapis, lalu memutuskan mereka membawa ayat-ayatnya dengan disiplin zikir dan adab komunikasi yang lembut, supaya hati manusia terbuka kepada peringatan dan takut kepada Allah. Ini adalah keyword dia. Terbuka pada peringatan dan takut pada Allah. Bukan atas sebab lain. Atas sebab adalah kita nak amalkan Al-Quran, kita nak amal Al-Quran. Boleh kita sebut amal Al-Quran, bermakna baca itu adalah amal Al-Quran. Tapi bukan berarti di situ saja. Baca, berusaha faham, amal dan sampaikan. Itu yang dinamakan amal Al-Quran. Saya ulang sekali lagi, yang dinamakan amal Al-Quran adalah baca Al-Quran, berusaha faham Al-Quran, dan paling penting sekali amal Al-Quran dan sampaikan Al-Quran. Dia akan berkisah situlah. Bermakna supaya hati manusia terbuka kepada peringatan dan takut pada Allah. Itulah yang kita kata kita buat betul-betul, buat sungguh-sungguh dan buat kerana Allah. Buat hanya kerana Allah semata-mata, kerana akur kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. So itulah. Bermakna ringkasan kandungan kepada surah Taha ni sebenarnya adalah ayat 1 hingga 8 yang telah ditadabur adalah berkenaan Al-Quran bukan untuk menyusahkan. Allah menekankan bahawasanya Al-Quran adalah maha tinggi dan tentang tauhidnya. Dan pada ayat 9 hingga 36, permulaan kisah Musa, panggilan di lembah suci, doa, misi dakwah. Dan ayat yang akan merangkumi ayat yang kita akan tadabbur pada pagi ini adalah berkenaan Musa berlawan dengan Fir'aun, tentang mukjizat, tentang sihir, taubat ahli sihir, ancaman Fir'aun. So, lepas tu ayat 77 hingga 98, kisah Bani Israel, Samiri, anak kecil, cerita anak lembu. Lepas tu cerita marahnya Musa dan ada pemulihan Saf, perjuangan macam mana. Lepas tu ayat 99 hingga 104 adalah peringatan tentang hari kiamat,
berpaling pada zikir, adab dengan wahyu, doa ilmu. Yang ni adab dengan wahyu ni kita boleh lihat bagaimanakah patut kita menguruskan Al-Quran, kan? Tetap baca, faham, amal dan sampaikan. Selepas tu pada ayat 115 dan 127, ini kisah Adam, godaan, taubat, akibat berpaling pada petunjuk. Dan last kali 128 hingga 135 penutup ibrah sejarah. Jangan terpesona dunia, sabar, solat dan tunggu janji Allah. Yang ni kita tunggu. Yang ni, yang sebelum tadabbur pada hari ni, kita dah tadabbur. So harap diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan telah dapat apakah yang patut diamalkan pada ayat-ayat telah tadabbur. Dan pada pagi ini kita cuba fahami apakah yang patut diamalkan daripada ayat-ayat yang kita akan tadabbur pada hari ini. Dan selepas itu kita tunggulah hari ke hari untuk kita tahu apakah perkara-perkara ataupun amalan yang patut kita lakukan pada ayat-ayat seterusnya. Maka kita pergi pada tadabbur. Pergi pada ayat 38 dulu. So maksud, saya akan tak baca maksud semua sekali sebab ada yang nak baca nanti. Saya akan baca maksud pada ayat-ayat yang sedang ditadabbur. So ayat pertama, ayat 38 tadi. Ketika kami ilhamkan kepada ibumu dengan memberitahu kepadanya. So dari segi tadabburnya adalah Allah boleh memberi ilham ataupun wahyu yang benar kepada sesiapa yang dikehendaki. Ini ilhamlah, lebih pada ilham. Dalam kisah ini, Ibu Musa dipimpin untuk membuat keputusan pada zahirnya menakutkan. Amat takutlah, kan? Amat takut pada zahirnya menakutkan, tetapi sebenarnya jalan keselamatan. Inilah yang kita nak tunjuk bahawasanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat ni nak tunjuk macam tu. Tarbiyah penting, jangan meremehkan bisikan iman yang selari syariat. Kadang-kadang ia datang kepada orang yang paling hampir dengan kita, memandai ibu, ayah dan keluarga kita. So itu tarbiyah daripada ayat ni. So dalil silang kita dapat lihat memahami ayat ni adalah pada ayat 28:7. Surah 28 ayat 7, Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa supaya menyusukan Musa dan meletakkannya ke sungai ketika bimbang. So yang ni sebenarnya ayat surah yang kita, atau ayat yang kita sedang tadabbur sekarang, dia berkait rapat dengan surah Al-Qasas. Saya rasa mungkin kalau sekiranya kita masa masih ada, kita cuba tengok surah Al-Qasas dulu. Tengok surah Al-Qasas, apakah kata surah Al-Qasas. Saya cuba tengok kalau ada surah Al-Qasas dalam tadi dah simpan dah. Hilang. Ni surah Al-Qasas yang ni. Surah Al-Qasas kan. Surah Al-Qasas kita cuba laju-laju fahami apakah kita Nabi Musa dalam surah Al-Qasas yang amat terperinci juga. Pada ayat tu baru sedap kita tadabbur sebenarnya apa boleh saya baca tu. Saya cuba baca dengar tu. Sebenarnya kita kena silang-silang macam ni. Kalau surah Al-Qasas kita mulai pada ayat 4. Ayat 4 telah menyatakan sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari golongan yang membuat kerosakan. Ini golongan daripada yang membuat kerosakan. So seterusnya kita boleh tengok pada ayat 7 dan seterusnya bagaimana cerita. Kita cuba baca laju-laju. Dan yang faham tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dan dapat dengar. Bacaan saya mungkin laju lah. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susukanlah dia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun, maka letakkanlah ia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut. Dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang rasul-rasul kami. Setelah itu, dia dipungut oleh orang Fir'aun. Kesudahannya, dia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah. Dan ketika melihat kanak-kanak itu berkatalah isteri Fir'aun,
Semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak. Padahal mereka tidak menyedari kesudahannya. Semua susunan Allah SWT ini. Kan? Dan sepeninggalannya menjadikan hati ibu Musa kosong. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang. Berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram, supaya tetapkanlah ia dari orang-orang yang percaya akan janji Allah. Maknanya itulah yang Allah buat pada hati dia. Dan berkatalah ia kepada kakak Musa, pergilah cari kabar beritanya. Maka pergilah ia, lalu dilihatnya dari jauh sedang orang ramai tidak menyedarinya. Itu lihat anak tu. Dan ketika kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya, lihatnya halnya itu, kakaknya berkata, mahukah aku tunjukkan kamu kepada penduduk sebuah rumah yang dapat memelihara untuk kamu, serta mereka tulus ikhlas kepadanya. Inilah aturan Allah SWT. Maka dengan jalan itu, kami kembalikan dia kepada ibunya, supaya tenang tenteram hatinya dan tidak berduka cita disebabkan bercerai dengannya. Dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang demikian itu. Ini darat pengajaran pada kita. Kalau kita tak yakin pada Allah, itulah jadinya. Makna kita rasa itu adalah naya pada kita. Sebenarnya Allah ada rahsia apa yang nak dilakukan. So ini contoh saya apabila saya teringat yang ni, baca-baca ayat macam ni, saya teringat kenapa tiba-tiba Allah Ta'ala ambil isteri saya di Bosnia Herzegovina. Mesti ada sebab dia. Dan sebabnya adalah agar saya selalu pergi ke Bosnia dan melihat apa perjuangan saya kat sana. Dan ketika Musa sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatannya dan sempurna, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Dan demikian kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan ketika Musa sampai ke peringkat umurnya cukup kekuatan dan sempurna, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Dan demikian kami membalas orang-orang berusaha memperbaiki amalannya. Yang ni. Makna Allah Ta'ala akan bagi pada kita apabila kita berusaha untuk memperbaiki amalan kita. Kan? Makna itulah buat betul-betul, buat sungguh-sungguh, buat kerana Allah lagi. Dan masuklah ia ke bandar Mesir dalam masa penduduknya dah besar dia ni, dan menyedarinya. Lalu didapatinya di situ 2 orang lelaki sedang berkelahi. Seorang dari golongannya sendiri dan seorang lagi dari pihak musuhnya. Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepada melawan orang dari pihak musuhnya. Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati. Mati, kena tumbuk sekali mati dah. Kerja Allah. Pada saat itu Musa berkata, ini adalah daripada kerja syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhnya yang menyesatkan. Ini adalah firman Allah juga. So, saya tarik balik kata tadi. Mana yang ini Allah Ta'ala nak tunjukkan apabila kita ambil tindakan melulu, itu adalah merupakan bisikan syaitan. Sebab tu kita kena kembali pada Al-Quran atas apa-apa perkara. Kan? Yang tu, SKDA yang orang otomatik belajar. SKDA. Solusi kehidupan dari Al-Quran. Lebih kurang macam tu. Ia merayu dengan sesal, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri. Oleh itu ampunkanlah, apalah jua kiranya aku akan dosaku. Maka Allah Ta'ala menerima taubatnya, lalu mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah jualah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ayat 17. Ia merayu lagi, wahai Tuhanku, dengan nikmat-nikmat yang kau kurniakan padaku, peliharalah daku, supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Semenjak itu tinggallah ia di bandar Mesir dengan keadaan cemas sambil merhati berita mengenai dirinya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kepadanya semalam meminta pertolongannya lagi. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau ini orang yang sesat. Engkau ini orang yang nyata sesat. So,
Lepas tu, uh, maka ketika ia bersedia hendak menumbuk orang yang menjadi musuh, menjadi musuh bagi mereka berdua, berkatalah orang itu, wahai Musa, adakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkau membunuh satu jiwa semalam? Sebenarnya engkau hanyalah hendak menjadi seorang yang kejam di bumi dan tidaklah engkau hendak menjadi seorang pendamai. Dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari lalu menyampaikan berita dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya pegawai-pegawai Fir'aun sedang mengadakan pakatan terhadapmu. Mereka nak membunuhmu, oleh itu pergilah dari sini. Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat secara ikhlas kepadamu. So, lepas tu Musa pun keluarlah dari negeri itu dalam keadaan cemas sambil memerhati berita mengenai dirinya. Kita berdoa dengan berkata, wahai Tuhan, selamatkanlah daku dari kaum yang zalim. So, itulah cerita dia kan. Musa pun pergi, lepas tu jumpa orang sedang diisi apa dekat perigi dan sebagainya. Lepas tu daripada situ kahwin dan lepas tu kita bacalah sendiri tentang kisah Musa ni. Seronok, bahagia sebenarnya baca. Dan saya nak tunjuk juga yang tadi 287 apa yang 287 beritahu. Yang dalam surah Al-Qasas juga tadi saya dah baca ni. Dan kami ilhamkan pada Ibu Musa, susukanlah dia, yang kita dah baca ni. So ini rujukan sekilang yang, dan kita bukan setakat baca yang ni, kita dah baca panjang tadi cerita agar kita faham tentang kisah Musa. So lepas tu 2216 mana dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat Allah berfirman, dan maksudnya kamu diwajibkan berperang untuk menentang percerobohan, dan peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semua. Dan kamu tidak mengetahui. Ini nak cerita bahawasanya apa-apa yang kita diilhamkan pada kita atau kita rasa ini adalah jalan yang Allah bawa kita, maka hendaklah kita tengok. Inilah tarabur kita, membantu kita, insya-Allah. Mana kita lihat apakah ini adalah ujian begini, ada kebaikan untuk aku. Dan memang banyak baik. Memang baik, ya ada baiknya pada kita. So, tazakurnya, mana apabila kita baca ayat ini, kita soal pada hati kita. Adakah aku benar-benar percaya Allah mengurus perkara yang aku tidak mampu urus? Mana kita kena percaya. So, mana kita tanya hati kita. So, apabila kita mengurus, kita tahu Allah mengurus kehidupan kita, so apa yang kita buat? Mana kita kena rapat dengan Allah, kita kena faham apa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kita kena buat, bukan tak faham, tapi kita kena amal. Kan? Ada yang ilmu banyak tapi tak amal, itu amat bahaya itu. Kan? Sebab itulah, apabila kita ada ilmu, kita kena amal. Sebab Allah sedang menguruskan kita. Allah nak bawa kita kembali ke syurga. Tapi kadang-kadang kita tahu ini adalah ujian Allah. Kita ingat ini adalah orang nak buat naya pada kita. Kan? Ini adalah ujian Allah, tapi kita tak kisah. Ini saya tak boleh terima ujian macam ni. Contohnya macam tu. So, Alhamdulillah kita bersama Al-Quran, kita dipandu oleh Al-Quran, dan semoga kita terus dipandu oleh Al-Quran. Tanya hati juga, siapakah sebab yang Allah gerakkan dalam hidupku yang patut aku hargai? Mungkin ibu, kan, isteri, guru, sahabat. Macam saya, kalau sekali isteri saya buat sesuatu, saya kena faham. Ini apa yang Allah SWT nak. Itulah apabila kita sering ingat bahawasanya apa yang kita buat ni adalah kita buat kerana Allah. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna apabila kita sentiasa bagi tahu diri kita, apa yang aku buat, aku nak buat kerana Allah, aku nak ada, biar agar ada nilai di sisi Allah. Maka itulah kita akan dibantu oleh Allah SWT. Tapi kena ingat juga, kadang-kadang syaitan akan nak masuk, akan menyelinap masuk. So, mana kita kena SKDA. Solusi kehidupan adalah berdasarkan Al-Quran. Dan sebenarnya apabila kita mula amal Al-Quran, Allah tahu kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan bersama kita. Ingatkan ayat Rasulullah surah Al-Ankabut. Kena ingat itu. Itu. Kerana sebab tu kita tak boleh main-main dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran,
Apabila kita main, kita tak endah, kita ambil mudah, Allah Ta'ala akan bagi syaitan. Ingatkan surah Az-Zukhruf. Itu. Mana seterusnya? Seterusnya, maka keadaan beramal pada ayat ini adalah biasakan istiqorah, musyawarah dan doa sebelum membuat keputusan besar kemudian bergerak, bukan menunggu rasa yakin sempurna. Mana kita apabila ada apa-apa, kita istiqorah. Yang ni dah belajar semua tadi. Ataupun kita berbincang, musyawarah, bukan kita ikut perasaan. Dan apabila kita ikut perasaan, itu adalah kita sudah bukan orang Al-Quran. Orang Al-Quran, dia akan ikut Al-Quran. Orang bukan Al-Quran, walaupun dia membaca Al-Quran, dia faham Al-Quran, tapi apabila dia ikut perasaan, maka itulah sayangnya, ruginya dia. So, hari-hari ini kita tak jadi macam itulah. Itu dah saya takut sangat. So, kita harap diri kita akan sentiasa bersama Al-Quran. Kan? Dan doakan sebelum membuat keputusan besar. Ini, bermakna apa-apa ada isu apa-apa, kena musyawarah. Berbincang. Bincang kerana Allah. Bincang saja pun dah ada pahala dah. Kan? Bila duduk berbincang, itu bincang kerana Allah, dah ada pahala dah. Itulah kehidupan kita, indah kehidupan kita sebenarnya. Kehidupan kita indah. Jalan indah untuk Allah SWT bawa kita kembali ke syurga. So, saya bercakap dengan Mama. Mama, apa ni, apa ni, Ketua Biro Dakwah yang baru. Mama kata, saya sentiasa ingat kata guru saya bahawasanya tak ada masa rehat-rehat kat dunia ni sekarang. Kita hendaklah berehat di alam barzah nanti. So, bekerjalah bersungguh-sungguh agar kita dapat berehat di alam barzah nanti. Bukan bekerja untuk dunia, bekerja untuk akhirat. So, yang kedua, didik keluarga supaya peka kepada petunjuk Allah. Inilah peka kepada petunjuk Allah. Tak peka saja, Allah Ta'ala akan bagi syaitan. Wa man ya'shu az-zikri rahman. Itu ayat tu. Dan jaga solat, zikir, tilawah dan majlis ilmu. Kerana hati yang hidup lebih mudah mendapat ilham yang benar. Hati kita, apabila hati kita hidup, hati kita sentiasa dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah, maka insya-Allah kita akan bakal mendapat ilham yang benar, jalan-jalan yang benar daripada Allah SWT. Itulah kita harapkan agar sebab itulah pentingnya sabar. Sabar laksana perintah Allah, sabar tinggal larangan Allah, sabar berhadapan dengan qada dan qada Allah SWT. Kan? So, kita gerak. Seterusnya, kita tak gerak macam tu, kita kena gerak dulu. Seterusnya pada ayat 39. Ayat 39, maksud ayat 39, letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Tadi kita baca dalam ayat surah Al-Qasas tadi. Maka biarkanlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhku dan musuhmu. Musuhku dan musuhnya. Dan aku telah tanamkan dalam kemarahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu. Dan supaya engkau diberi pelindung, supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasan. So, tadaburnya Allah menyusun sebabnya lepas dengan peti apa semua kali, sebab Allah Ta'ala lah dah susun dah. Kita tengok ini lepas saja dapat ke Fir'aun, memang kena tanam hidup-hidup lah. Tapi ini dah kerja Allah SWT. Peti sungai tebing, lalu tangan musuh sendiri menjadi jalan pemeliharaan. Sebab itulah yang saya daripada awal-awal tadi saya kata tarbiyah Allah kan, yang Allah menjaga para pejuangnya sejak dari awal. Sejak dari awal. Semana kalau kita berjuang pun, kita cuba tengok balik. Ada Allah memang dah salurkan aku macam ni, salurkan aku macam ni, uji aku kat sini, uji aku kat sini, agar kita jadi berjuang. Contohlah, kan? So, bermakna lepas tu sendiri jadi bahan pemeliharaan. Ini mengajar kita tawakal bukan menafikan sebab. Tawakal ia mengambil sebab yang halal sambil yakin pada hasil Allah. Lepas itu musuhku dan musuhnya, yang Allah kata dalam ayat ni kan, boleh jadi alat dalam qadar Allah tanpa dia sedar. So, aku campakkan kepadamu kasih sayangku, kasih sayang daripadaku. Penerimaan manusia adalah milik Allah. Dia yang membukakan hati untuk mencintai dan menerima makna. Walaupun orang itu jahat sekalipun, kan, Allah Ta'ala nak buat pelbagai, Allah Ta'ala boleh buat.
Dia tiba-tiba sayang dan sebagainya. Agar engkau dibentuk dalam pengawasanku. Tarbiyah Allah sangat teliti. So, karakter pemimpin dibina melalui proses, bukan segera. Itulah karakter pemimpin itu. Sebenarnya, seorang pemimpin, seorang pemimpin mengikut Islam, kan, adalah dibina melalui proses. Termasuklah pemimpin-pemimpin hebat yang kita dengar selama ni. So, dalil silang kepada ayat ni adalah ayat 8-9 tadi kita dah baca, keluarga Fir'aun Musa, isteri Fir'aun memohon agar Musa tidak dibunuh. Tadi kita dah baca dah dalam surah Al-Qasas ayat 8-9 tadi, panjang kita baca ni. So kita tengok apa kata ayat QS 11 37. Buatlah bahtera dalam pengawasan di bawah mata kami, konsep bekerja di bawah in Allah. So kita tengok apakah yang saya kongsi tak sini. Ayat 11, ayat 37. Ayat 37 pada surah Hud, kan, surah 11, nombor 11, Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya adalah, dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami tentang cara untuk membuatnya. Dan janganlah kau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Mana kita apabila Allah atur macam tu, maka kita yakinlah dengan aturan Allah SWT. So Allah hadis, merujuk pada hadis riwayat sahih, prinsip umum tentang rif itu, Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Yang ni kita dah baca banyak hadis juga. Okey, baik. Kita seterusnya pergi pada ayat 39 nanti. Nampak ni. 39, betul, 39 keadaan. Tafakurnya ayat yang kita sedang tarabuskan. Tazakurnya adalah soal hati. Adakah aku hanya mahu hasil tapi tidak sabar dengan proses tarbiyah Allah? Ini kan. Proses tarbiyah Allah adalah sebagaimana ayat pembukaan saya tadi, adalah ada kadang-kadang yang akan menguji sama ada kita sabar atau tidak. Sama ada dia boleh jadi pemimpin atau tidak. Sama ada dia akan betul-betul pemimpin kerana Allah atau tidak. Ini. Sama ada dia ni betul-betul jujur ataupun betul-betul buat sungguh-sungguh dan buat kerana Allah atau tidak. Ataupun dia buat kerana lain. Nampak dia bagus tapi dia buat kerana lain. Ini ayat ni. So, lepas itu kita soal hati kita juga. Adakah aku mencari penerimaan manusia melalui teknik tetapi lupa memohon mahabbah min Allah? Inilah bermakna apabila kita buat kerana Allah, selamat semua sekali benda ni. So, kaedah beramal pada ayat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat, kaedah beramal pada ayat ni adalah ambil sebagai syar'i, rancangan SOP, pembinaan pasukan, latihan sambil bergantung hati pada Allah SWT. So, dalam soal perjuangan kita, itulah pentingnya yang kita cuba adakan. Kita kena ada soft, kita kena ada peraturan, kita kena ada latihan. So, antara latihan kepada ahli jatuh kuasa Persatuan Mengaji Negeri Kelantan adalah mengikuti tadabbur, mengikuti munajat pagi. So, apabila mengikuti munajat pagi, dengar cerita-cerita macam ni, so Allah Ta'ala akan buka pintu hati, maka jadilah ia seorang bagus, terus bagus, disayangi oleh Allah SWT, mati masuk syurga, insyaAllah. Itu yang kita nak pun. Maaflah, saya sebut itu. Saya memang takut sangat pada neraka. Amalkan doa agar Allah menanam mahabbah dan penerimaan terhadap dakwah yang hak. Perbanyakkan istighfar, selawat dan amal ikhlas yang tersembunyi. Dan yang buatlah amalan apa amalan ikhlas yang tersembunyi. Dan banyak kita dengar cerita-cerita pun, seseorang itu Rasulullah SWT kata dia adalah ahli syurga. So sahabat pun tengok, apalah mamak ni buat ahli syurga, kan. So dia pergi tidur kat rumah mamak tu, tengok tak ada buat apa-apa, tak ada bangun tahajud, tak ada baca Quran, tak berhenti, tak ada apa pun. Sebab tu lepas tu rupanya ada amalan ikhlas yang tersembunyi. Maknanya amalan apabila ikhlas tu dia apabila tersembunyi itulah dia akan ikhlas. Kalau dia boleh buat masa tersembunyi, maka dia ikhlas. Itulah yang Allah SWT berfirman dalam surah 67 saya rasa, dalam surah Al-Mulk yang kita selalu baca, dan ayat 10 ke ayat 12. Ayat 10 ke ayat 12.
Ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan yang paling besar. Allah Ta'ala janji paling besar apabila kita buat belakang orang. Dan itulah uh, seseorang yang nak cari syurga, dia akan buat macam itu. Seorang, semua nak cari syurga, tapi kadang-kadang ada uh, dilintas oleh syaitan, dia kata nak cari syurga tapi dia nak cari lain. Maaf, saya kata macam tu. Bina budaya organisasi, buat kerja di bawah pengawasan Allah. Amanah, teliti, tidak gopoh, tidak melanggar syariat. Ini kita kena amal pada ayat ini. Dan walau mengejar target, jangan langgar syariat. Seterusnya surah ayat 40. Masa sekarang 7.40 insya-Allah. So, ayat 40 terjemahannya adalah ketika saudara perempuannya pergi mencarimu lalu berkatalah kepada orang-orang yang memungutmu, mahukah aku tunjukkan kamu kepada orang-orang yang boleh memeliharanya? Maka dengan jalan itu kami mengembalikanmu kepada ibumu supaya tenang hatinya dan supaya ia tidak berduka cita kerana bercerai denganmu. Dan semasa engkau membunuh seorang lelaki, lalu kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan itu. Tadi kita bunuh adik kan, tumbuk sekali aja dah mati ya. Dan kami telah melepaskan engkau berkali-kali dari berbagai-bagai cubaan. Kemudian engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun dalam kalangan penduduk negeri Madian. Setelah itu engkau sekarang datang dari sana pada masa yang telah ditentukan, wahai Musa. Kan? So, cerita yang teraburnya Allah menyebut peranan adik perempuan Musa, masa kejayaan besar yang sering berlaku melalui langkah kecil orang yang ikhlas. Mana apabila kita buat sesuatu, kalau sekiranya ada langkah-langkah kecil pada orang ikhlas, itu boleh bawa kejayaan. Mana itulah. Dan saya kata sekali lagi, keikhlasan adalah penting. Keikhlasan itu sebenarnya kadang-kadang manusia akan nampak manusia yang ikhlas atau tidak. Allah Ta'ala tunjukkan. Allah kembalikan Musa kepada ibunya agar tenang dan tidak sedih. Islam mengiktiraf emosi. Sedih apa pun Islam mengiktiraf. Ketenangan hati juga nikmat dan dipelihara oleh Allah SWT. So, kita akan tenang apabila kita bersabar. Sabar ke atas qada dan qada Allah. Sabar pada aturan Allah SWT. Allah nak bawa kita ke syurga sebenarnya. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Turunkan junjungan besar Nabi Muhammad SAW memandu kita. Cuma kita kadang-kadang dah faham pun kita tak mahu aman. So, peristiwa membunuh seseorang dan diselamatkan daripada kesedihan, dosa tersalah langkah boleh menjadi pintu taubat dan pembentukan jika kembali kepada Allah. Itulah makna apabila dosa tersalah langkah, itu salah langkah. Yalah, kadang-kadang kita pun dulu pun kita pernah muda, mungkin ada yang silap dan sebagainya. Tapi apabila kadang-kadang Allah Ta'ala sentak kita dan sentak kita tu, kadang-kadang sentak rasa sentak sayang lah. Mana sentak kita tu, kalau sekiranya kita betul-betul mencari Allah, mencari syurga, maka baru kita akan bawa kita sedar, oh aku silap kan. So, bertabatlah kita pada Allah SWT, kembalilah kita pada Al-Quran. Apabila kita kembali pada Al-Quran, tak ada main lagi. Kita serius. Sebab kita nak cari raya Allah. Bukan kita nak layan. Dan sebab itulah Allah Ta'ala, kalau kita ingat surah Al-Mu'minun, bagaimanakah Allah Ta'ala menyatakan pewaris syurga. Tak ada main kan. Lara tak ada. Bercakap perkara-perkara hal lara tak ada. Tak boleh. Kan? Sebab kita ni kena serius. Kita nak cari syurga. Bukan kita nak main-main. Boleh tak kala kita melayan hal-hal lara, melayan cakap-cakap lara, dan waktu itulah syaitan akhirnya nak masuk. So, berterusan kita macam itulah. Maka adalah orang beritahu, oh dia memang macam tu, perangai dia macam tu. Tak, kita sayang pada dia, kita beritahu dia. Jangan, terutama dengan ayat-ayat Allah, jangan main dengan ayat-ayat Allah. Banyak
Selain pada surah Az-Zukhruf yang kita baca tu banyak lagi ayat-ayat Allah yang Allah tegur. Jangan main-main dengan ayat-ayat Allah. Kan? So, maaf, sahabat-sahabat. Itu bawa untuk bawa pada diri sendiri. Anan bagi tahu pada Anan. Anan jangan main-main. Masa kau mungkin tinggal 1 hari, mungkin tinggal 2 hari, mungkin tinggal seminggu, mungkin tinggal setahun untuk diambil kembali oleh Allah SWT. Tak ada masa main-main. Buat betul-betul, buat sungguh-sungguh, buat kerana Allah. Jangan duk layan perkara-perkara yang tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Kami uji engkau dengan pelbagai ujian. Ujian berlapis bukan tanda benci. Ia boleh jadi latihan kepimpinan. Ini kan. Kami uji engkau dengan pelbagai ujian. Ujian berlapis bukan tanda benci. Ia boleh jadi latihan kepimpinan. Mana ujian. Allah uji saya. Kan? Lepas jadi macam ni, macam ni. Lepas macam ni, macam ni. Lepas macam ni, macam ni. So, kalau kita nak cari Allah, nak cari surga Allah, kita yang dah dipimpin oleh Allah SWT, Alhamdulillah. Allah Ta'ala bawa kita kepada Persatuan Mengaji Negeri Kelantan. Kata nak berjuang bawa masyarakat kembali pada Al-Quran, baca, faham, amal. Apabila Allah uji, terima aja. Ini adalah Allah Ta'ala nak uji aku sebab Allah Ta'ala dah bawa aku ke surga. Terima, sabar. Sabar, terima, sabar, terima. Itulah. Kemudian, engkau datang pada qadar. Ada timing Allah. Kita berusaha. Tetapi Allah menetapkan saat pintu amanah dibuka. So, dalil silang adalah pada ayat 8, 10, 13 kita baca di kisah ibu Musa, adik Musa dan Allah mengembalikan Musa pada ibunya. Lepas tu pada ayat 94 hingga 5 hingga 6 ni kita tengok apakah kata ayat 94 ini 5 hingga 6. Surah Asyar kan. Maksudnya adalah oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap persukaran disertai kemudahan. So ini Allah kata ni. Mana apabila kita rasa sukar saja, kita kena ingat Allah berfirman dalam ayat ni. Kan? Kita kena yakin bahasanya, ini tak apa, beres saja sukar pun. Allah Ta'ala dah janji dah, sukar akan ada kemudahan. Tapi kena yakin lah. Kena yakin sebab kadang-kadang kan, masuk syaitan, mulalah pongoh. Mulalah mongoh. Marah orang itu, marah orang ni. Mongoh. Tak sabar. Sabar itu. Selepas itu sekali lagi ditegaskan bahawa Allah Ta'ala ulang 2 kali ni. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Percayalah sahabat-sahabat, mari kita percaya pada Allah SWT. Kesukaran ada kemudahan. Tak dapat kemudahan sekarang, kemudahan di alam kubur. Dan apabila dapat di alam kubur, insya-Allah akan mudahlah sepanjang hidup kita yang kekal abadi nanti. Insya-Allah. Kan? Lepas tu kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam ayat 54-49. Setiap sesuatu dicipta dengan ketetapan qadar. Kan? Apa dia? 54-49. Yang surah Al-Qamar. Ayat maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. So kita ni, Allah Ta'ala, insya-Allah kita doakan semoga Allah Ta'ala dah takdirkan kita akan kembali ke surga Allah. Kita kena bersabar. Faham Al-Quran, kita kena amal. Jangan amal, jangan faham saja. Ilmu banyak, tapi amal itu Anan. Itu kata pada Anan tu. Kan? Kita penat sikit pun dah tak mahu dah. Tak ingat bahawasanya kita nak cari surga Allah. Nak cari harta sikit pun penat. Kan? Boleh buat. Tapi apabila nak cari surga Allah, penat sikit, sibuk sikit pun dah tak mahu dah. Maaf, mengepek sikit. Dah umur 67 tahun boleh mengepek dah. Dah masuk warga emas. Akhir warga emas lah. So, seterusnya, tazakur, soal hatinya adalah, dalam ujian panjang adakah aku semakin dekat kepada Allah atau semakin letih dari Allah. Ini. Apabila diuji macam tu, diuji macam ni, kan? Uji hati, uji fizikal, uji keluarga, uji macam-macam uji. Uji harta. So, adakah aku kembali pada Allah SWT? Saya sentiasa ingat apabila Allah Ta'ala uji ni, ayat-ayat yang antara saya ingat apabila baca surah subuh lah. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Ta'ala kata, aku datangkan yang kerana aku nak kau kembali bertaubat padaku.
kembali padaku. Itu je. Apabila berlaku apa-apa, ingat bahawasanya ini Allah sayang pada aku. Allah sayang Allah pada aku. Bagi yang aku sedar, kembali pada Allah. Sahabat-sahabat, insyaAllah. Adakah aku menghargai orang kecil yang membantu dakwah? Atau aku hanya nampak tokoh besar? So ini orang kecil tadi kan. Siapa dia orang kecil dalam kisah ni yang Musa kata kan, bawa sahabat dia, siapa dia? Itu tahu, kita baca depan ayat 40. So kaedah beramal, ini kaedah beramal pada ayat 40. Sahabat-sahabat, bina sistem menghargai asbab, rekod doa dan penghargaan kepada ahli yang membantu walaupun kecil. Mana dalam keluarga kita pun, walaupun kecil anak kita buat, tapi kita kena hormati, kena ada penghargaan kalau sekiranya itu adalah seiring dengan Allah SWT. Latih diri mengurus emosi. Yang sabarlah emosi, kan? Emosi. Orang, insya-Allah kalau kita betul-betul ke syurga, kita takkan ada emosi. Sebab emosi ni biasa dia akan datang dengan sombong. Dan sombong yang kita kena ingat bahawa saya ada sikit sombong saja tak boleh masuk syurga, sahabat-sahabat. Bukan main. Itu. So kalau ada nampak sombong, sombong ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, sombong dengan apa ni, sokongan, sombong apa-apa semua kali. Sombong aja tak masuk syurga. Itu kata Allah, bukan kata saya. Saya takut yang ni. Kan? Latih dia mengeluarkan emosi ketika diri atau organisasi diuji. Dan munajat sebagai stabilizer ini. Munajat ni sebagai stabilizer. Munajat pagi ni. Bila katakan persatuan mengaji dikoncang dengan usaha-usaha tertentu yang bercanggah dengan ketetapan Allah. Dia dah tahu canggah tapi dia buat juga bercanggah dengan ketetapan Allah. Maka naklah kita kuatkan munajat pagi agar jadi stabilizer untuk kembali pada Allah SWT. Selepas itu pegang prinsip-prinsip timing Allah. Jangan putus asa jika pintu belum terbuka. Kuatkan sebab dan istiqamah. Mana kadang-kadang Allah saja nak uji, tak membuka lagi. Tapi macam mana pun saya sering kata pada hati saya, apabila kita bersama Al-Quran, bersama Sunnah, apabila kita buat betul-betul, buat sungguh-sungguh buat kerana Allah, seharusnya kita mendapat bahagia di dunia. Dan seharusnya kita menuju ke kejayaan di akhirat. Mana saya pujuk hati saya lah, walaupun sebenarnya realiti diganggu oleh syaitan tu, pasal Allah letihnya, pedaknya, malah dah aku. Tapi sebab kita tahu dah, itu janji Allah, kita akan bahagia. So kita bahagia dengan ujian Allah. Sebab itulah kita bahagia dengan ujian Allah. Kita dah banyak tadabbur dah pasal ujian kan. Okey, seterusnya ayat 41. Ayat 41 maksudnya adalah dan aku telah memilihmu untuk menjadi rasulku. So, tadabburnya aku memilih dan membentukmu untuk diriku. Maksudnya kita ni harap Allah kata kita ni telah memilih kita untuk menjadi ahli syurga. Ahli syurga Firdaus pula tu. Kan? Dan asas kepimpinan Islam. Tapi kalau nak ahli syurga Firdaus, kalau duduk cakap mengata mengabar lagi, tak dapat sahabat-sahabat. Kan? Tak boleh kan? Syurga Firdaus. Kan? Syurga Firdaus, surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un walazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bacalah kita. So, lepas itu kemungkinan Islam berdiah menjadi milik Allah sebelum menjadi kepimpinan manusia. Sebab kita menyesal kalau sekiranya kita kat dunia ni kan, duk melayan lagi, dah umur pun dah tua, dah nak mencari syurga, tapi melayan lagi cerita-cerita seronok-seronok, lepas tu nak gelak-gelak, nak ketawa-ketawa apa semua kali. Besok kita akan menyesal. Agaknya masuk dalam kubur saja nak menyesal dah. Allah, apalah kan. So, elak daripada menyesal lah. Adnan bagi tahu anda juga. Kualiti utama bukan populariti tetapi kesetiaan kepada amanah Allah. Ingat, amanah Allah. Amanah Allah pada diri kita, amanah Allah pada keluarga kita, amanah Allah kepada Persatuan Rumah Ngaji di Kelantan. Jadi AJK, jangan ingat AJK itu adalah hanya AJK yang ikut-ikut, tak. AJK naklah menjadi pejuang. Berjuang. Apabila nak berjuang, hendaklah faham perjuangan. Apabila nak faham perjuangan, kena belajar.
untuk berjuang. Amanah. Bukan perkara main-main. Bukan perkara sukarela. Sukarela untuk menerima. Apabila menerima jawatan AJK, maka ada amanah. Akan ditanya besok, sahabat-sahabat. Itu yang saya takut tu. Sebab tu rasa nak lepas-lepaskan jawatan pengurusi untuk tupu pada perjuangan sendiri pula. Kan? Sebab dah terlalu banyak sangat ni amanah ni. So, bukan tak mahu amanah, nak. Tapi yang perjuangan besar yang jadikan legasi itu adalah lagi besar lagi. So, dalil silang 1961 Musa disebut sebagai mukhlasan dan seorang nabi ikhlas dan terpilih. Itu Musa. So, kita tengok apakah ayat tu kata. 1961. 1961 mana ni? Tak ada. 1961. Rujuk ayat tadi. Mana tadi dah? Ya. Surah 41. 1961. Tak ada ayat tu. 1961 Musa sebut. 7. 84. Saya kena tengok sejak apa Allah Ta'ala kata bagi dalam 1961. Saya lupa. Saya tinggal tu semalam tu. 1961. 1961 apa Allah beritahu. Dan bacakanlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca terjemahan saja. Surah 19 ni adalah surah Maryam ayat 51. Terjemahannya, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Musa. Sesungguhnya ia adalah seorang pilihan dan adalah ia seorang rasul lagi Nabi. Itulah maksudnya. 144 Allah memilih Musa dengan risalah dari kalamnya. Surah 7 iaitu surah Al-A'raf 144. Apa yang Allah kata dalam 144 adalah firman Allah yang maksudnya Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu melebihi umat manusia yang ada pada zaman dengan membawa perutusanku kitab Taurat dan dengan kalamku. Oleh itu, terimalah apa yang aku kurniakan padamu dan jadikanlah dirimu dari orang-orang yang bersyukur. Itulah perintah Allah dalam ayat surah Al-A'raf ayat 144. So, tazakurnya soal hati, jika Allah memilih, adakah aku menyusun kehidupan benar-benar untuk Allah atau untuk projek ataupun untuk nama. Mana kita sebenarnya saya doakanlah semoga kita ni sebenarnya telah menjadi pilihan Allah SWT untuk bawa ke syurga. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, dapat hidayah untuk bersama-sama persatuan mengaji di Kelantan tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Saya rasa mungkin tak pernah tinggal dengan Al-Quran kan kita kan. Tiap-tiap hari ada saja Al-Quran. Baca Al-Quran, cuba faham Al-Quran, amal Al-Quran. Itu syukur kita. Tak ada diganggu oleh perkara-perkara lain. Kalau ganggu perkara lain pun, ingat apa Al-Quran kata. Sahabat-sahabat, keadaan beramal pada ayat ini adalah perbarui niat sebelum mesyuarat. Inilah niat. Selalu saya kata niatkan kerana Allah SWT. Sewujudkan budaya muhasabah organisasi, semak niat, semak syariat, semak akhlak, bukan hanya KPI. So ini, KPI kita adalah sama ada kita ikut perintah Allah dan tinggal larangan Allah. Nah, mari kita amal atau tidak Al-Quran itu faham. Itu KPI kita. So seterusnya ayat 42. Maksudnya adalah pergilah engkau dan saudaramu membawa mujizat-mujizat mengenai aku dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingat tidak. So tadaburnya adalah dakwah mesti berjalan dengan ayat-ayat Allah ini tadabur. Dakwah mesti ada dengan ayat-ayat Allah. Mana kadang-kadang kita dengar pendakwah bebas kan. Penceramah bebas. Buat cakap panjang dah, dekat nak habis dah. Satu ayat pun tak keluar lagi, satu hadis pun tak keluar lagi. Itu sedih, kesian kan. So cakap rujuk orang tu, rujuk orang tu cakap, rujuk orang tu cakap. Yang Allah Ta'ala cakap, kita tak mau rujuk. Yang Rasulullah SAW bersabda, kita tak mau rujuk. Itu silap dia. So, apabila jadi macam tu, maka kita macam membelakangkan ayat-ayat Allah. Maka pergilah balik pada surah Az-Zukhruf. Kan? Mana kita tidak peka, tidak utamakan ayat Allah. Sebab tu
Setiap kali tuan-tuan dan perempuan turun berdakwah, gunakanlah ayat Al-Quran. Baca ayat Al-Quran, kita baca ayat Quran kita senang. Kita tidak akan mudah dinoda oleh syaitan laknatullah. Kalau kita guna ayat-ayat lain, ayat-ayat Allah, ayat-ayat manusia, dan tak kira siapa manusia pun, kecuali Rasulullah SAW ataupun para sahabat, kan? So, kalau kita ikut-ikut yang tu, kita bimbang, kita akan ditarik oleh syaitan laknatullah. Sebab Allah Ta'ala akan bagi syaitan terus boleh kita membelakangi, tidak tackle kepada ayat Allah. So, jangan kamu berdua lalai dalam mengatiku tanpa zikir. So, makna gerak tanpa zikir melahirkan letih, kasar dan mudah pecah saf. Ini apabila kita tidak ikut Al-Quran, maka pecah saf. Apabila kita tak sabar, kita pecah saf. Apabila kita tak ingat dosa, kita pecah saf. Itu je. Kita dah tahu dah dosa, kita buat juga. Pecah saf. So, dari silang 2014 dirikan solat. Dari silang 2014 apa? Mana ada tak 2014 tak buat juga. 2014. 2014 apabila apa yang Allah bagi tahu dalam 2014. 2014 Allah Ta'ala bagi tahu. Dan surah Taha tadi kita dah baca dah sebenarnya. 2014. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengikuti aku. Ini. Okey, lepas tu 13:28 dengan zikir Allah, ya Allah hati menjadi tenang. So 13:28 apabila dalam surah Ar-Ra'd 13:28 apabila ayat Allah Taala bagi tahu maksudnya firman Allah sini iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Bermakna itu saya kata tadi, saya pernah cakap tadi kan, bahawasanya apabila kita bersama Al-Quran, dalam perjuangan, seharusnya kita tenang. Kalau tak tenang, ada silap. Saya pun sering ada silap. Kadang-kadang rasa tak tenang, tapi boleh ditenangkan. Alhamdulillah ada isteri yang menenangkan. So, tenang kan? Tenang mana? Tenang dengan apa? Dengan zikrullah. Solat, zikrullah. Baca Quran memang zikrullah. Berzikir zikrullah. Dan tilawah yang konsisten. Tilawah tu baca Quran tu. Kan? Baca dan cuba faham. So, zikrullah. Kembali pada Allah SWT. So, zakur soal hati je. Adakah kesibukan dakwah membuat aku menangguhkan solat awal waktu wirid dan tilawah? So, ini kena soal juga. Sibuk dakwah tapi tinggal solat. Lambat solat dan sebagainya. So, adakah aku menghidupkan orang lain tetapi jiwa ku kering? Mengajar orang tapi jiwa kita kering. Mengajar orang sabar, kita tidak sabar. Mengajar orang ikut Al-Quran, kita tak ikut Al-Quran. Ini, kan? So, lepas tu, itu saya kata pada diri saya takut sebenarnya itu. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu kabur maktan. Ya. So, kaedah beramal sahabat-sahabat pada ayat 42 adalah tetapkan rutin minimal harian solat berjemaah pada orang lelaki terutamanya. Tilawah zikir pagi petang. Alhamdulillah kita ada zikir pagi bersama. Lepas zikir petang, buatlah zikir petang sekejap. Ya. Dan istighfar selalu. Ada masa saja istighfar. Bawa kereta istighfar. Duduk sekejap teringat. Saya ni bukan kata nak tunjuk lah. Nak kongsi dengan sahabat-sahabat. Apabila saya tengok orang miskin kan, saya istighfar. Ya Allah, kesiannya pada dia. Allah Ta'ala jadikan hidup dia macam tu, aku jadi tak miskin. Istighfar. Tahu kan? Jadi macam tu. Tabiat. Kamu boleh tengok saja istighfar. So, dalam organisasi pastikan mesyuarat program dimulakan dengan ayat, doa dan yang ini kita dah buat lah sebenarnya. Dah buat. Memang saya kalau sekiranya saya buat meeting, sering saya bagi tahu tuan-tuan niat datang kerana Allah. Sebab apabila dia niat datang kerana Allah saja, dia akan mengambil Allah sebagai panduan. Ataupun Allah akan memandu dia. Maka tak adalah nak tak sabar, nak sakit hati, nak iri hati, nak dengki dan sebagainya. Dan saya sering ingat, mohonlah pada Allah agar ini Allah terima sebagai satu ibadah. Jumpa kita masa 2 jam, 3 jam kadang-kadang meeting. Cuma kadang-kadang meeting, bincang-bincang, lepas tu tak buat.
Itu tak hormat pada Allah tu. Bincang kerana Allah. Dah buat keputusan, lepas tu langgar keputusan. Itu, maaflah saya bagi tahu. Kita ada tak hormat pada Allah. Okay. Baik, seterusnya ayat 43. Maksudnya adalah, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran. Ini. Kan? So, tadaburnya, kena pasti punca masalah Fir'aun Tagha yang kita kata Fir'aun Tagha kan. Ni, Tagha ni. Dan melampaui batas, punca kerosakan masyarakat ialah tahyuk dan membesar dengan kezaliman dan propaganda ini. Fir'aun. Allah Ta'ala jadikan Fir'aun pun untuk kita ambil iktibar, ambil pengajaran pada itu. Banyak yang Allah Ta'ala jadikan itu sebenarnya untuk kita ambil iktibar. Bukan kita untuk dia. Kita ambil iktibar. Islam tidak mengajar lari dari realiti. Ada masa kita mesti pergi menghadapi punca dengan hikmah dan garis sasaran. Sebab tu, walaupun Fir'aun tu jahat, teramat jahat, teramat melampau, tapi Allah SWT suruh juga pergi pergi dakwah dia, awak dia kepada Allah SWT. Kan? So, kita apalah kalau sekiranya orang-orang tu lawan kita sikit, sebab tu kita tak mahu nasihat dia, tak bawa daripada Allah SWT. Ya, sedangkan Allah dah tunjukkan contohnya. Sudah Ali silang 79, sudah 17-19 ni apa yang Allah Ta'ala bagi tahu surah An-Nazi'at kan. Ini. Lalu diperintahkan padanya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezaliman. Serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu dari kekufuran? Allah Ta'ala ajar ni apa nak bagi tahu. Dan mahukah aku tunjukkan kepadamu jalan mengenali Allah Tuhanmu, supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya. Ini bagaimana. So kita percaya tak langsung, kita bolehlah guna yang ini. Tapi ada lagi panduan lain, cakap cara lembut dan sebagainya. Strategi buat apa-apa pun, boleh buat kerana Allah, insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah. Dan ganjaran di sisi Allah tu walaupun kecil, akan dikira besok. So, semoga yang kecil-kecil tu akan bantu kita masuk surga. Yang akan bantu kita mendapat redha Allah dan masuk surga Allah. So, kaedah soal hatinya adalah siapakah Fir'aun dalam konteks diri kita. Ini nak belajar. Kadang-kadang nafsu kita, nafsu Fir'aun. Ego kita, ego Fir'aun. Budaya organisasi kita yang melampau. Budaya kita, ada budaya Fir'aun. So itu, kita kena beringat, kita kena belajar pada sini. Kaedah beramal pada ayat ini, sahabat-sahabat semua sekali. Berani menegur yang salah dengan adab. Bukan meluru, tetapi dengan data, surat dan ujian islah. Kena pasti tara pada peringkat diri, keluarga, organisasi. Bila melampaui syariat, bila zalim, bila keras, tanpa hak. Maknanya kita jangan jadi macam Fir'aun tara. Ya? So, InsyaAllah kita tak ada. Kita bersama Al-Quran selalu dibantu oleh Al-Quran. Janji buat betul-betul, buat sungguh-sungguh berkaitan Allah. Kadang-kadang ikhlas. Maaflah kalau kita tak terkesan tu, antaranya mungkin sebab kita tak ikhlas. Ada tujuan lain. Okay. Seterusnya, ayat 44, ayat last sekali. Maksud ayat 44 adalah kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia beringat atau takut. Kita kata pada dia, semoga ia beringat atau takut. So, tadaburnya perintah Allah, gunakanlah kaulan lain, kata lembut lain, macam ini kan, lain. Lepas tu, walau kepada manusia paling zalim, ini mematahkan alasan dia jahat. Jadi kita boleh keras. Tak boleh. Dia jahat macam mana pun kita tak boleh keras. Kita ingatlah Rasulullah SAW macam mana dia berurusan dengan orang-orang jahat. Kan? Bagaimana dia berurusan dengan orang-orang nakal. Bagaimana dia, saya sendiri ingat bagaimana dia berurusan dengan badui yang kencing dalam masjid itu. Kan? Kalau kita memang kena raung pada jauh lagi, orang lain akan raung pada kita. Anak, tampar budak tu. Kan? Tapi Al-Quran mengajar kita lain, sahabat-sahabat. So, matlamat komunikasi dakwah membuka ruang orang berfikir, terzakur atau timbul rasa takut kepada Allah. Sebab itu yang kita nak timbulkan rasa takut. Sebab itu kita baca surah Al-Qiyamah, kita baca surah macam-macam. Bila rasa metal sikit kan, rasa metal sikit,
kena balik cari ayat-ayat Quran mana yang boleh mendidik hati kita. Kadang-kadang kita bermeta kadang-kadang. Ha. So, kita duk rasa kita ni dah kuat sangat, dah ilmu banyak sangat, kan? Amalan banyak sangat, sombong. Apabila tak kali sombong tu, sombong aku dah ni. Bangun balik, cek balik. Tomak mana baca ayat-ayat dan kepada ayat-ayat Allah. So, tapi kita dah selalu dengar ayat Al-Quran ni, kan akan ingat dah yang ni, ingat yang ni, buat yang ni. SKDA lah apabila nak buat yang ni. Tak boleh ayat ni kata macam ni, ayat ni kata macam ni. Contoh dia. Kelembutan bukan lemah, dia strategi kenabian yang menjaga maruah, memilih kata dan mengelak provokasi yang menutup pintu hati. Ini sebab kalau kita marah saja syaitan akan masuk. Dalil silang 16:125 ada tak saya buat 16:125 surah An-Nahl ayat surah 16. Firman Allah memang maksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat ni ya, nasihat pengajaran yang baik, dan berbahasalah dengan mereka yang kau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Itu Allah tahu. Tapi kadang-kadang cara lebih baik ni, kita kadang-kadang ada manusia dia depan dia cakap tu baik, tapi sebenarnya hati dia tak baik. Itu kita tak mahu jadi kita jadi macam tu lah. Kita harap orang-orang lain pun tak jadi macam tu, kita kena usaha agar kita tak jadi macam tu. Lepas tu rujuk silang lagi adalah 3159 yang ni. Dalam surah Al-Imran ayat 159. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, sahabat-sahabat yang ikutmu. Sebab dia cari Allah, dia cari syurga Allah, dia sentiasa lemah lembut. Dia sentiasa semak apa Al-Quran kata, apa Allah kata, apa kalau kita apa Nabi buat. Ikut contoh Nabi. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagimu, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam dan telah bermusyawarah untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. So, apabila kita nak buat putusan, apa semua kita ada pusuk kasar, pusuk masai, bincang dah ambil putusan, kan? Bertawakallah pada Allah, kan? Ikhlas buat. Tapi kadang-kadang dia lain. Manusia ni terutamanya orang Melayu, lepas mencorak tu ada lagi rumah dah siap, bunyi lagi tukul sana tukul sini dan sebagainya. Itu selalunya tukul tu adalah daripada orang-orang yang tidak ikhlas untuk cari redha Allah. Maaf, itu termasuk diri saya lah tu, saya bimbang itu. So seterusnya rujuk silang juga adalah pada 1753 apabila Allah bagi tahu dalam surah Al-Isra ayat 3, maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang-orang menentang kebenaran. Dan sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh mengingat. So, itulah kita kena ingat selalu. Bila ada ujian-ujian Allah, tu kalau kita tak ikut, maka kita tak ikut syaitan. Syaitan lah yang akan merosakkan. Kadang-kadang kita tak faham, kita tak percaya, kita hidup ingat kita bagus, kita kuat, kita ilmu banyak dan sebagainya. Kita tak tahu bahawasanya gerakan kita itu adalah telah diganggu oleh syaitan. So, nasib baik ada orang yang faham bahawasanya tidak akan ada syaitan, maka dia bersabar dan buat apa yang sepatutnya. So, tazakur soal hatinya, apakah nada aku ketika menegur, membina ataupun menghina. Kan? Itu. Adakah aku memilih kata-kata yang paling dekat untuk membuka hati, ataupun kata-kata yang paling cepat mengeluarkan marah. So, itu. So, ini perhubungan kita bercakap, kita tulis, kita WhatsApp kita. Kadang-kadang WhatsApp saya tengok, kadang-kadang ada orang yang tak mahu dia bercakap, tak mahu mula dengan kata yang bagus. Mungkin mula dengan Assalamualaikum. Ini terus tanya, tak masuk tanya, ini buat macam mana ni? Kalau saya bagi tahu Assalamualaikum sahabat, kan? Yang ini nak buat macam mana? Itu baru ikut Rasulullah, kan?
Ni tak ada. Yang ni nak buat macam mana? Yang ni kenapa? Ha, patut tanyalah. Assalamualaikum sahabat. Saja nak tanya maaf lah. Ini kenapa jadi macam ni? Ha, kan? Yang tu akan dikira juga tu besok. InsyaAllah. So, kaedah beramal. Amalkan 3 langkah. Kalau lain, itu mula dengan niat islah. Pilih masa dan kata. Sampaikan dengan tenang. Serta doa. Dalam organisasi teguran dia buat melalui saluran yang adil. Corak disiplin. Ikut SOP dan sebagainya. Bukan melalui sindiran, grup belakang ataupun viral. Dan latih ahli dengan skrip adab dakwah. Kata-kata yang sopan, fokus, isu peribadi. Dan akhiri dengan doa. Sakit dia saya. So dalam tulis pun saya doakan semoga sahabat sihat walafiat kan. Hmm. So apabila kita sentiasa buat macam tu, hati kita akan jadi hati yang baik. So itu. Apabila hati kita baik, maka terbuktilah solat kita tu khusyuk. Kan? Belajarlah khusyuk macam mana pun. Belajar solat khusyuk, tapi kalau sekiranya hati kita baik, itu adalah tanda solat masih belum khusyuk. Masih belum membentuk hati. So Adnan, bentuklah hatimu demi syurga Allah. So, seterusnya, yang dekat-dekat 8-18 kan, saya pergi yang ni. Okay. Ayat fokus yang praktikal adalah pada ayat 44 lah. Maka katakanlah kepadanya kata-kata yang lembut. Itu rumusan Mesej 13-44 sebagaimana saya dah tulis tadi. Allah menjaga para pejuangnya sejak awal. Pada awal lagi. Musa daripada awal lagi. Allah Ta'ala nak bentuk dia. Membentuk dia dengan lepas lahir, lepas tu lepaskan dia dekat sungai dan sebagainya. Duduk dengan Fir'aun, orang yang paling jahat sekali. Kan? So lepas tu dia jadi pejuang. Membina mereka dengan ujian yang berlapis. Lagi memutuskan mereka membawa ayat-ayatnya dengan disiplin, zikir dan adab komunikasi yang lembut. Supaya hati manusia terbuka kepada peringatan dan takut kepada Allah. So, amalan pada para sahabat dan solat sebenarnya. Para sahabat sangat menekankan Al-Quran sebagai sumber hujah dan tarbiyah. Dakwah mereka berlegar pada ayat. Saya kata, dakwah berlegar pada ayatnya. Tak payah nak cerita yang lain. Kita sebab itulah saya pun praktik. Sekarang apabila saya dengar yang benda-benda macam ni, saya praktik cross reference. Apabila yang cerita macam ni, cross reference ayat Allah kata macam mana. Okay, ada cross reference yang ni. Ya, ada cross reference yang itu. Sentiasa dengan ayat Allah. Mereka melahara zikir, solat jemaah dan qiyam sebagai bahan bakar perjuangan, kekuatan dan batin bakar perjuangan. Kan? Itu yang sekarang kita dah ada bakar perjuangan dah yang kita amal jamil. So kalau sekarang kita bangunkan Allah SWT berzikir, solat tahajud, memohon pada Allah Ta'ala, berzikir pada Allah, insya-Allah Allah akan bagi pada kita kekuatan semangat untuk perjuangan. Kan? So, walaupun penat, walaupun sakit pun kita akan buat berjuang. Sebab perjuangan kita adalah untuk kita, untuk syurga kita, syurga ahli-ahli keluarga kita, dan syurga sahabat-sahabat kita, syurga Islam sebenarnya. Dalam nasihat pemerintah ataupun orang yang keras, mereka menekankan adab, menutup aib, memilih kata dan mengutamakan islah perbaikan, bukan kemenangan hujah. So, itu. So, akhirnya macam itulah. Buat betul-betul ikut pandangan Quran Sunnah, berhati-hati dengan syaitan, buat sungguh-sungguh. Semuanya yang dibuat adalah ke arah mendapat redha Allah agar dia terima ke syurga. Maka bimbanglah jika kita buat bersungguh-sungguh tak berkorban tapi ianya menjadi sia-sia. Lagipun Allah SWT berjanji, semuanya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka gembira. Ini Allah Ta'ala beritahu, menjadikan mereka gembira, kita beroleh keadaan dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Bukan nak memperbaiki cakap, bukan nak memperbaiki seronok, nak memperbaiki amalan. Memperbaiki amalan. Ini surah Al-Ankabut ayat 69 ini. Buat kerana Allah agar diizinkan seperti dikenaki diterima sebagai ibadah. Ahsanu amala, kan? Yang kita tidak malah baca itulah, kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ajar. Sebab itulah kata surah Al-Mulk takkan bantu kita. Sebab kita setakat baca, kita kena faham, kita kena amal, kita kena ikut, kita kena sampaikan. So insya-Allah sahabat-sahabat. So ini doa Nabi Musa, kita dapat lagi dah. Qala bi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, saya rasa saya pun dengan berkat doa yang ini telah dapat menyampaikan yang terbaik. Saya doakan saya sampai tadi kerana Allah SWT. Semoga uh, mendapat ganjaran pada Allah SWT dan nilai sisi Allah. Walau bagaimanapun kalau sekiranya ada yang mengusik hati tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf banyak. Tak ada sebab lain, saya adalah kerana saya nak mendidik diri saya dan juga saya nak ajak sahabat-sahabat semua sekali agar kita betul-betul dengan dalam masa yang ada ni buat betul-betul, buat sungguh-sungguh buat kerana Allah. Sebab kita tak mahu jadi orang yang menyesal kita apabila kita mati-mati saja tidak dapat betul ke taman-taman syurga. Marilah kita berada di atas jalan yang lurus, sama ada kita nak ikut betul-betul atau tidak. Itulah sahabat-sahabat. Itulah dan penutupnya biasalah ni. Ini yang saya bagi tahu kan. Dan sesiapa yang tidak mengenahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan. Akan adakan baginya syaitan yang menghasutkan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Maka apabila syaitan ada, syaitan ni dia akan hasut kita lah. Macam-macam kita buat. Kita rasa kita bagus, kita buat betul. Sebenarnya kita buat tak betul. So Allah Ta'ala tambung lagi. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalang mereka daripada jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang dapat hidayah petunjuk. Dan mereka menyangka mereka adalah orang bagus. Kan? Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi syaitan sebab kita. Antara apa yang kita tak ikut adalah kita tak ikut, kita tak sabar. Apa kata sabar? Sabar adalah 4 perkara. Marah adalah haram. Sabar wajib. Sabar, redha dan sabar adalah sabar. Dan yang terbaik sekali puji adalah sabar, redha dan bersyukur. So, sahabat-sahabat, selamat berjuang. Jangan sekali lupa bahawa perjuangan Sabina Ummah adalah antara peluang terbaik untuk setiap kita berjaya selamatkan diri dan keluarga pada api neraka. Ingat, kita buat apa saja pun dalam Sabina Ummah, kita uruskan program, kita bersusah payah urus program, berpeluh pelah apa semua kali pun, kan? Tak makan nasi pun sebab tumpu pada urus program, itu adalah untuk diri kita. Apabila Allah Ta'ala bagi tahu macam tu, bahawasanya Allah sedang didik kita, sedang nak bagi pahala, bagi pahala, agar boleh dibawa ke syurga Allah. Sahabat, banyak. Terima kasih banyak. Yang baik daripada Allah SWT yang tidak adalah atas kelemahan saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima pulang balik pada Kak Ati. Maaflah sahabat-sahabat. 8.24 baru habis. Tapi seronok yang ni nak kena bagi tahu saya. Utamanya sebagai pengurusi kan. Silakan Kak Ati. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang terima kasih Datuk. Memang kalau bercakap tentang memang tak puas ya Datuk. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk di atas perkongsian tadabbur bersama kami semua pagi ini. Alhamdulillah, insya-Allah ianya yang mencerahkan minda kami dan menambahkan lagi ilmu kami dalam memahami ayat-ayat suci Allah. Ia memahami apakah mesej yang Allah ingin sampaikan kepada kami semua melalui ayat-ayat sucinya. Jadi sekali lagi terima kasih Datuk. Seperti biasa, Kak Tia buka je peluang, kita masih lagi berpeluang. Kak Tia buka peluang pada sahabat-sahabat yang ada pada pagi ni untuk tampil berkongsi ilmu ataupun yang ingin bertanya. Ataupun ada sahabat yang ingin menambah sekiranya ada poin-poin yang masih terlepas pandang oleh Datuk sebentar tadi. Silakan. Silakan sahabat. Adakah yang ingin tampil? Ada cukup dia tu peneliti Kak Ti. Assalamualaikum Kak Ti dan sahabat-sahabat. Bagi saya lah, Alhamdulillah mencukupi dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada apa nak tambah-tambah dah. Ibarat sayur tu cukup dah asam garamnya. Lengkap dah. Alhamdulillah. Okay. Kak Ti berserulah kepada. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Just nak tanya jom bersama kita berusaha endah dengan semua firman Allah
dengan BBSS dan IKA. Apa Oh, itu SS dan IKA? Sabar, 3 dimensi. Maaf, saya tak faham tingkatan dia. baby itu Silakan Datuk. ada baby itu betul-betul, SS itu sungguh-sungguh, Okey. dan IKA itu ikhlas kerana Allah. Oh, okey, okey, tak. Daripada slogan orang kata buat betul-betul, buat sungguh-sungguh, buat kerana Allah. Kan? Oh, Mana okey, okey. BB itu betul-betul, SS itu sungguh-sungguh, dan IKA itu ikhlas kerana Allah. Terima kasih banyak Cik Yusul kerana bertanya. Boleh kan? Sama-sama. Boleh, boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Terima kasih Datuk di atas penjelasan. Terima kasih Su atas pertanyaan. Sebab semuanya rasa dah cukup Datuk. Okey, insya-Allah. Okey. Apa ni ya Kati nak menyerulah kepada sahabat dia, Datuk dan sahabat-sahabat semua, sahabat AJK, ya bersamalah kita pegang kepada wahyu dari Allah melalui ayat 41 ya, yang menyatakan dan aku telah memilihmu untuk diriku. Ya, ayat ini menegaskan bahawa segala ujian yang kita lalui selama ni Datuk ya dalam sepanjang waktu ni dalam perjuangan bersama PRNNK, ia merupakan satu tarbiyah untuk kita Datuk. Merupakan satu pendidikan langsung dari Allah untuk kita mempersiapkan diri kita sebenarnya bagi memikul amanah yang besar, bagi menjayakan projek Save Bintu Ummah yang selalu Datuk wawarkan. Betul ya Datuk? Betul Kati, insya-Allah. Itu hadiah Allah pada kita tu. Ya, sama seperti Sama seperti ujian yang ujian yang dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam dulu. Betul. Walaupun tak sebanding ujian tu Datuk. Ya. Okey. Apabila kali diuji, kita ingatlah bagaimanakah junjungan besar Nabi Muhammad SAW diuji. Ingatlah Nabi Musa diuji dan Nabi-Nabi yang lain diuji. Kan? Betul, okey. Sebab itulah. Okey, sekiranya tak ada lagi apa-apa Kak Ti minta Datuk bacakan doa. Yalah Datuk ni doa penutup untuk jajak pagi ni. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Ada orang nak tanya lagi, ada bunyi suara ni. Ada lagi? Itulah, ada ke? Ya, tak ada. Tak ada. Tak ada. Sebab Cikgu ni semua tadi dah kata dah cukup asam garamnya Datuk. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, cucurilah kesejahteraan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli-ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami, dosa-dosa kedua-dua mentua kami, dosa-dosa pasangan kami, dosa-dosa anak menantu kami, dosa-dosa seluruh ahli keluarga kami, dosa-dosa saudara mara kami, sahabat handai kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kepada masa hidup ya Allah, pada mereka yang masih hidup ya Allah, kabulkanlah pintu hati mereka ya Allah, agar mereka kembali kepadamu, manusia baca, faham, amal dan sampaikan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, cucurilah rahmat kepada kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mencucuri kasih sayang yang memelihara dan mendidik kami semasa kecil. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam urusan agama dengan kemasukan yang betul lagi mulia, serta keluarkanlah daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepada kami dari sisimu hujah, keterangan serta kekuatan yang menolong kami. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, berilah kekuatan dan istiqamah kepada kami dan semua sahabat-sahabat yang kami sayangi kerana-Mu, agar berterus dan betul-betul sungguh-sungguh dan ikhlas hanya kerana-Mu baca, faham, amal dan sampaikan firman-firman-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan istiqamah kepada kami dan semua sahabat-sahabat
yang kami kasihi kerana-Mu, ya Allah, agar betul-betul betul-betul sungguh-sungguh dan ikhlas kerana-Mu menyambut tawaran berniaga 7 Ummah sehingga melayakkan kami dan keluarga kami mendapat ampunan dosa-dosa kemudian terima ke syurga yang dijanjikan. Wahai Tuhan kami, terus bukakanlah pintu hati kami agar berterusan berjaya faham, amal dan amal keseluruhan Al-Quran, terutamanya surah As-Saff dan surah Muzammil yang menjadi sandaran utama kepada perjuangan Sayyid Ummah yang kami sedang lakukan sekarang. Ya Allah, titipkanlah iman, takwa, amal soleh dan semangat juang tertinggi kepada kami dan semua sahabat-sahabat kami hingga kami berjaya. Hingga kami berjaya, Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan menumbuhkan gerak perjuangan yang tersusun rapi, seolah-olah sebuah bangunan tersusun kukuh, bunyanun masus hingga Engkau mengasihi semua kami. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, asli lisan kulahu wa la takilni ila nafsi tawfatan ain. Ya Allah, rahmat-Mu, kami meminta pertolongan-Mu, perbaik Tuhan segala urusan kami, dan jangan Engkau serahkan urusan kami kepada diri kami sendiri, walaupun hanya sekelip mata. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Kak Ti. Minna wa minkum taqabbal ya karim.